Okeylah hari ni dekat sini kami ni jalan kami ni agak sukar sikit. Jadi kami mintalah bantuan dari mana-mana pihak yang sudi berwakaf kepada pondok kami, kena nak buat jalan lebih kurang 800 meter je. Jadi kos perbelanjaan lebih kurang RM8,000 untuk kita turapkan jalan. Itu saja. Allah akan beri rahmat dari dunia ke akhirat. Allah Akbar.